Jangan jadi budak bingai. Kau ni macam minta kena jet je. Ni nice. Macam bukan fix je. Ya doh. Ini siapa ni doh? Kita nak review 7GL punya voice pack guys. Dan aku rasa ada benda yang awkward lah dekat 7GL punya voice pack ni. Adalah beberapa, tapi banyak okey lah. Yang pertama, bagi aku nice lah. Boleh lah guna untuk teamfight apa sebab. Yang ni okey. Cuma aku rasa dia tak perlu buat macam ramai-ramai sebut perkataan sama tu. Let's go! Team Malaysia punya style. Ini aku tak setuju. Aku rasa macam direct translate dari English. Adakah orang Melayu cakap let's go Team Malaysia punya style? Macam pelik tu. Tak tahu lah. Korang rasa let's go Malaysia punya style? Betul? Let's go Team Malaysia ni bos. Betul? Barulah kena slang kan. Let's go Malaysia style. Better apa? Kenapa tak ada voice pack macam PUBG individual je? Okay, itu yang free guys. 3 ni adalah yang free yang korang dengar. Lepas tu kalau korang buat mission dan sebagainya tu free juga. Korang buat mission je. Korang boleh dapat yang ini guys. Bro, hati-hati yang ni hilang tu. Ini style bro. Aku rasa diorang ni berbakat tu buat voice pack. Ini smart tu. Dia ada emotion dan dia tak formal tau. Sorry mamai. Hai, style tu. Dia very macam kau tengah bercakap dengan Amin. Macam Man Parang punya voice pack dekat PUBG lah. Weh, Sorry, bos. smart Okay. doh. Smart tu. Ini pun smart tu. Inilah bagi aku voice pack. Aku support dari jauh. Moral support. Aku support dari jauh. Pause. Moral support. Aku rasa diorang ada voice coach lah dekat belakang. Push. Jangan tunggu kau report masak. Jangan tunggu karipap masak. Asal karipap tu? Karipap makanan Malaysia. Oh. Woi, Tyrant dan overload tu bukan untuk selfie. Tunggu apa lagi? Bising gila. Sebab dia lama sangat. Kalau solo nak suruh tim bermain faham. Sabar. You dah lama siap. Memang dia yang kena sabar ni. Kau datang sabarkan aku. Aku nangis sikit tadi tau. Okey lah. Kena. Sebab dia kalau pendek tak kena dengan ayat dia. Game ni rasa macam nasi lemak tak ada sambal tu. Tak cukup kick. Panjang tu. Tapi okey lah sebab diorang nak bagi ada elemen lokal dalam voice pack. Itu aku nak cakap. Aku faham. Cuma aku rasa panjang sangat. Aku bukan carry je. Aku scary. Ini okey. Untuk mula-mula okey. Masa kau mula-mula keluar base tu kan. Ini fix Fix ke ni? Oh bapak style gila. Tak apa geng, bukan salah korang. Salah aku sebab percaya. Tak kena doh. Tapi mungkin itu yang buat jadi kelakar. Macam bukan fix je. Ya doh. Ini siapa ni doh? Jangan jadi budak bingai. Fix dah hilang identiti guys. Jaga position. Itulah tu man. Tu. Suara dia style loh. Sebab dia ada serak-serak tu kan. So voice pack memang style lah. Wina Jo sakit ya. Oi memang aku pakai doh. Oi, kau tinggalkan aku. Oh style doh. Pendek short and boleh digunakan dalam team fight. Fokus weh. Aku lama tak menang ni. Solos saya cakap Aku rasa solos ni berbisik pun okey doh. Tahu tak mencuri tu tak bagus. Jangan buat. Ya aku cakap diorang ni berbakat doh. Aku tak tahu mungkin sound editing tu buatkan suara tu dengan nice gila. Aku personally cakap sebab aku sendiri pernah buat voice pack. Benda yang sepatutnya memang orang buat. Dia ada pendekanan dekat satu-satu benda kan. Tahu tak mencuri tak bagus. Jangan buat. Ada orang macam tu. Tapi maybe ada diorang punya coach ke apa. Tahu tak mencuri tak bagus. Jangan buat. Benda tu simple je. Tapi benda tu yang buatkan voice pack tu jadi cun bagi aku. Kau ni macam minta kena jet je. Ni nice. Oh ada lagi. Macam tu lah baru manage okey. Nice. So what do you think?